Untuk mengambil wuduk, sunat kalau kita membasuh kedua belah tangan kita dahulu, kemudian masukkan air ke dalam lubang hidung dan kita berkumur. Dapatlah kita pahala sunat. Bacaan niatnya ialah seperti ini. Nawaitu wuduk lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Membasuh muka, membasuh kedua belah tangan kita, kanan dan kiri. Selepas itu kita membasuh ubun-ubun kita ataupun sebahagian daripada kepala kita. Ya. Kemudian membasuh telinga, kanan dan juga kiri. Dapat pahala sunat lagi. Seterusnya membasuh kaki sehinggalah ke buku lali dan hujung jari kaki. Jadi itu merupakan wuduk yang sempurna, insya-Allah. Selepas kita berwuduk, kita boleh membacakan doa. Doanya berbunyi begini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi ini merupakan daripada Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, tidak ada solat bagi orang yang tidak berwuduk. Ingat tu. Maka berwuduklah dengan sempurna dan solat dahulu, yang lain boleh tunggu.